So tadi aku dah review vanilla diorama daripada Senza. Dan sekarang aku nak review dia punya Eros EDT pula. For him Eros Senza. Ini kalau dia buat bau rapat dengan OG, aku tak tahu nak cakap apa. Bismillah. Kita mesti check. Oh, dia tak masam sangat lah. Kenapa dia bagi aku nice. Dia seimbang dengan bau dia punya mint, aromatic mint tu. Tapi opening tadi aku tak bagi take sikit saja vanilla je tu. Opening lebih kepada segar. Segar, tegak terus direct segar mint dan juga ada masam-masam sikit green apple tu. Tapi opening dia ni, dia punya vanilla dia macam ada macam tak ada. Cuba aku tes kat kulit sekejap. Bismillah. Wah, dia kat kulit aku, dia punya green apple tu, dia tak masam sangat. Dia lebih macam a bit realistic bau green apple yang isi dalam je tu. Kat kulit aku dia lagi naik sikit bau vanilla je tu. Dan mint dia ni kurang sikit kat kulit aku. Di kat kulit aku dia lebih ke arah bau segar-segar, aromatic green apple. Ada manis-manis green apple tu sikit dan ada masam-masam juga. Tapi at the same time, dia juga ada sedikit kemanisan vanilla tu. Okay. Mantap. Tapi ramai juga tu followers aku suka bau-bau Eros ni. Eros EDT ni. Jika Papa Testa aku boleh bagi dalam 8/10. Tapi kat kulit aku boleh bagi dalam 95/10. So itulah aku punya pendapat dan pandangan aku terhadap Eros daripada Senza yang duduk kepada Eros EDT tu.